GoPro 10 tablet, bateri cak ayam. Okey. Bateri bukan bateri original, tapi GoPro tak pakai bateri ori, insya-Allah tak ada isu apa pun lah. Okey. Ni GoPro dia. Kalau tengok fizikal GoPro ni cantik. Kita boleh bagi markah 9.5/10. Nampaklah kesan penggunaan dia apa semua. Okey, kita masuk. Oh. Dalam ni macam ada kesan burning sikit dekat dia punya konektor bateri tu. Okey. Saja aku test masuk dulu. Okey. So far GoPro ni masih hidup. Macam nak tahu hidup? Okey, aku masuk bateri. Bila masuk bateri, okey, dia blinking situ. Ini ada menyala. Okey, belakang tak menyala, tak sure pasal apa. Okey, aku tak mau test on. Sebab apa? Ni antara langkah-langkah penjagaan dan aku tak ingat apa yang terjadi dengan kamera ni. Cuma, okey, bila hampa kena GoPro, tak kisahlah 10, 9, 11, 12, 13 dan sebagainya, bila hampa, contohlah kadang-kadang hampa simpan lama, masuk bateri, on, tak boleh on. Kemudian masuk pergi diving, kena ayak sikit, tiba-tiba tak boleh on. Dan sebagainya lah. Kadang-kadang skrin depan tak boleh on, kadang skrin belakang tak boleh on, kadang lampu tak menyala atau tak boleh on langsung, atau dia menyala, dia on, dia tutup, dia on, dia tutup, dia on, dia tutup, kan, buka tutup, tak boleh pakai dan sebagainya. Kebiasaannya, okey, action cam susah gila nak rosak, terutamanya brand GoPro. Okey, dah banyak dah aku servis, repair apa semua, elok. Macam the latest yang kemarin aku dah hantar dah ke Perak. Okey, isu dia, okey, lepas dia tangkap gambar, dia buat video, lepas dalam 5-6 second baru audio main, speaker dia problem apa semua. So tak ada isu pun lah, kan. Okey, siapa-siapa yang terkena macam tu, simple je. First step tu samalah kalau buatan konsep berkena ayak apa semua. Okey, first step, berkeluar bateri, kalau boleh jangan on langsung, kemudian hantar servis. Sebab dalam 7-8 biji, okey, yang hantar servis GoPro, okey, tak kisahlah model apa pun, okey, dalam 7-8 biji servis, okey, biasanya aku akan ambil duit kerja lah, kan. Okey, 7 biji kita buka, kita servis balik, dia okey, tak payah tukar apa pun. Okey, mudah-mudahan tak membayar, mudah membazir banyak, cuma duit kerja tu kena bayar lah, kan. Tapi bila aku buka servis, cek apa semua, kadang-kadang ada part rosak. Okey, kalau ada part rosak, contohlah dalam 7-8 biji tu, 7 biji okey, sebiji problem. Sebiji problem ni kata, okey, part dia harga 100, 200, 300 dan sebagainya, aku akan better owner. Owner kata okey, go on, buat. Baru kita buat. Owner kata tak okey, kita tak buat. Okey. Macam tu je lah. Cara aku simple je, okey. Cuma jangan panik. GoPro kalau kena macam tu, benda biasa. Okey, ataupun mana-mana action cam terkena macam tu, benda biasa. InsyaAllah boleh servis balik, boleh repair balik. Okey. Apa-apa kalau tak nampak nak tanya pasal kamera kecil daripada besar, lens dan sebagainya, nombor aku ada kat bawah, tepi kat atas. Jangan call biasa, jangan call WhatsApp, aku tak suka angkat. Simple je, okey. Hampa hanya perlu text message, voice message ataupun video message, hantarkan nombor aku ada bawah, tepi atas, apa ambil. Okey, insya-Allah aku jawab. Cuma cepat dengan lambat lah, kan. Harap bersabar, okey. Bye. Assalamualaikum.